welcome back to our channel. So, siapa yang belum subscribe Mama Thrive Confinement Care, boleh subscribe sekarang dekat YouTube kita. So, kita nak ceritakan pengalaman-pengalaman confinement lady di mana kita menjaga ibu-ibu di luar sana. Okay? Apa yang saya nak cerita untuk hari ni adalah pengalaman di mana saya menjaga seorang ibu. Sedikit sedih lah untuk cerita ni. Seorang ibu ni, dia berkahwin 2 kali. Okay. Anak yang first, di mana dia tak pernah dapat pamper daripada confinement lady. Alright. And then at the same time, semasa dia dalam pantang, suami dia meninggal. Memang miss. Bila saya bercakap pasal benda ni, mesti mamis akan rasa betul ke? Tapi ini adalah kenyataan yang real, okay? Saya tak buat-buat and itu adalah pengalaman saya dan tak ada dekat mana-mana orang. Okay? Semasa anak pertama yang dilahirkan tanpa ada suami, dan semasa tu apa yang pelanggan saya cerita dekat saya, di mana mak dia dengan ayah dia menjaga dia. Dia tak tahu lagi pasal confinement lady ni. So cerita dia agak sedih sebab suami dia meninggal disebabkan asma. Tak cukup nafas masa tu. Okay. And then dalam perjalanan nak ke hospital, suami dia meninggal. Okay. And then kenapa dia pilih Mama Thrive waktu tu? Mungkin dia tak nak fasa yang sama berulang lagi. Okay. Selain pada tu, mamis ni sebenarnya dia ada trauma dengan rasa kehilangan tu. Sebab dia pernah kehilangan, first dia kehilangan suami dia, and then next month ke macam tu lah, dalam tempoh selepas suami dia pergi, dia pun kehilangan ayah. Okay. Cerita dia agak orang kata sedih. Okay. So, saya harap mamis kat luar sana, kalau ada masalah yang tak terluar dengan confinement lady, mamis boleh cure. Sebab pengalaman dia sewaktu anak first tu, okay, macam-macam ujian dia lalui daripada segi mental, fizikal, makan. Okay, ada certain mamis, ada certain mak-mak ataupun orang-orang tua dulu, dia tak tahu macam mana nak handle anak dia dengan baik. Mamis tu dia decide untuk ambil package pantang ni sebab dia nak jaga emosi dia nak jaga pemakanan dia nak pamper diri. Itu yang paling penting. Dan apa yang dia tak dapat sewaktu anak pertama adalah pengalaman ngeri bagi mamis ni. Okay? Sebab sewaktu tu dia hilang suami. Okay? Benda tu bukan benda yang main-main je mamis. Dia melibatkan kita punya faktor fizikal, mental, pemakanan, penjagaan anak pun. Dia susah. Benda ni, kalau macam contoh mamis di fasa berpantang, sebenarnya hormon kita memang tak stable. Okay, tak sama seperti masa kita bujang ataupun masa kita tengah normal. Sebab fasa selepas bersalin tu, hormon kita automatically dia akan berubah. Badan mami akan jadi fragile. Mami akan jadi sensitif dengan setiap apa-apa keadaan. So, saya nak cakap dekat mamis kat luar sana, kalau mamis pernah menerima pengalaman ngeri dan mamis tak tahu macam mana nak cure, mamis nak sihat, mamis nak teruskan hidup sebagai seorang mak yang berjaya, Mama Thrive adalah solution. Mamis follow dulu Mama Thrive Confinement Care dan kita ada package pantang menyeluruh untuk menjaga emosi, fizikal, mental dan makanan mamis. Package pantang kita package pantang holistik, di mana kita terapkan tradisional dan juga rawatan moden dekat mamis. Okay, bukan sahaja daripada segi treatment tradisional, tapi mamis pun akan dapat healing daripada Mama Thrive Confinement Care. CL-CL kita, CL-CL yang bertauliah. Dan apa yang jadi dekat mamis tu dia sangat bertenang waktu dapat treatment
anak yang nombor 2. Okay, sebab ada confinement lady yang menjawab semua persoalan-persoalan dia sewaktu dia rasa trigger. Okay, contoh, Mamis ni dia bila dia dah pernah alami kehilangan, so apa-apa detail pasal anak nombor 2 dia akan jadi lebih alert. Dia akan lebih sensitif. Walaupun sebenarnya dia terkena macam ruam biasa, contoh, ataupun dia terkena kembung biasa. Okay, Mamis ni dia dah ada dalam fasa alert trigger yang lepas. So dengan confinement lady yang ada dengan Mama Thrive, sebenarnya berbeza dengan confinement lain sebab kita menjaga emosi Mami menyeluruh. Okay. So, Mamis tu cure bukan sahaja hanya dengan emosi, dengan pemakanan juga sekali. Anak pun kita akan monitor semasa dalam pantang tu, semasa dalam package pantang tu. Dan Mamis kena tahu, bila kita dapat pamper diri yang betul, kita akan cure. And sedikit demi sedikit fasa trigger yang Mamis rasa dahulu tu dia akan beransur pulih. Okay. Kalau Mamis nak lagi pengalaman yang saya ada, Mamis boleh subscribe dulu Mama Thrive Confinement Care, dan sekiranya Mamis tengah mengandung, boleh ambil package pantang dengan kita. Okay.